Rupanya pengguna Android ramai lagi yang tak tahu yang phone dia tu simpan banyak gila sampah, sampai berat, sampai hang. Tak tahu nak buat apa sebab dah clear dah itu, dah clear dah ni, dah cuba macam-macam dah, tapi masih lagi hang, masih lagi berat. Tak tahu ke sampah sarap tu masih ada lagi dalam phone tu? Kat mana nak check? Kat mana nak buang? Macam biasa, tengok video ni sampai habis. Okey, jangan lupa follow, like, comment, share video ni untuk lebih banyak tips lagi. And let's go. Okey, buka phone macam biasa. Okey, tekan My File ataupun File Manager. Okey, bergantung pada phone korang. Okey, terus je pergi tempat search atas tu. Okey, yang perlu korang buat adalah korang kena type MSG. Okey, and then korang search. Okay, bukan sampah biasa-biasa. Yang ni semua sampah yang berat-berat, bukan ringan-ringan. Okey, dah keluar, kau klik je semua. Tak payah klik satu-satu. Dan kau pergi bawah sekali tu, ada button delete, korang tekan je, deletekan semua ni. Jangan risau, data kau clear. Takkan minta apa-apa, melainkan dia minta password korang. Okey, settle isi password, semuanya dia delete. Okey, automatic, handphone kau akan jadi ringan gila, akan tak hang, tak berat dah. Betul tak? Ramai tak buat lagi. Pergi buat sekarang. Share dan repost video ni. Nak tips lagi, korang komen nak. Alright?